Bekas duta Singapura tu terkejut pasal apa kita sign, pasal kita surrender sovereignty. Dia ni kita kena tahu dah. Dia kata apa? Dia ni apa kelayakan dia? Dia bekas duta Singapura ke PBB. Nama dia siapa? Bilahari Kausikan. Okey. Dia juga bekas ketua setiausaha Kementerian Luar Singapura. Dia permanent secretary, bukan calang. Hebat. Dia pun kata, kalau kita tolak yang politik ni, hampa dengan politik which dia punya concern, hampa dengking dengan PMX. Dengki dengan kerajaan lah. Hampa dengking dengan Zafrul lah contoh. Tapi depa ni raise important point, valid point. Kalau kita tolak, tak ada tapi apa kita tolak. Kita ambil analyst, think tank liberal di Malaysia, ideas yang pro market. Pro market pun komplain. Pro kapitalis. Dia kata Malaysia tak patut raikan perjanjian ni. Yes. Dia kata itu very strong. Dia selalu pro market. Government tak boleh involve. Kali ni dia buat kata tak boleh. Tidak melalui proses consultation. Public tidak libat urus, kita panggil. Libat urus. Mengikat dasar ekonomi negara kepada Amerika Syarikat. Itu baik.